pun buah nona ni banyak binatang makan. Kita buang daun-daun kuning ni supaya makan dahan-dahan yang lebih Baru. semua pokok buah-buahan ni yang perlu dipotong. Ini ni dedalu ataupun orang Jawa kata templading ni. Ini musuh tanaman ni. Kalau dibiarkan pokok boleh mati. Sebabnya kalau nak menyampul buah-buahan ke sayuran tu, dia elok daripada mula sayang. Kecil-kecil macam ni. Dan Sahabatnya, dengan harapan lepas ni dia berbuah. Kita tak nak terlalu tinggi. Dia punya tanam suruh petik. Dia yang tanam. Tapi suruh Tadi saya petik cakap dia macam tak tu. nak. Dia sebab ini dia boleh. Apa rasa James? manis. Manis. Manis kan? Gila. Manis gila. Oh, itu. Sambil kita belajar tentang nangka. Kulitnya dengan ni pun buat mandai pun boleh. Nyaman buat mandai. Kita nak rebus sedap betul. Itu namanya beton. Kita racik-racik tu kita jadikan dia baja kompos. Kita ada kerja lagi sayang. So kita selanjutnya kita nak buat apa? Bungkus peria. Untuk bungkus peria saya perlukan ni. Sahabat. Ni makcik kamera telah jauhkan saya sini ni. Sahabat. Kita selanjutnya kita nak membungkus peria. Untuk membungkus peria saya tak gunakan plastik sahabatnya. Saya tak nak berlaku pemeluapan, jadi saya gunakan kertas. KERTAS ni kertas ni. Sahabat, saya gunakan kertas. Kertas ni saya bagi dua lah sahabatnya. Sebab peria tu peria pendek Peria tu pendek je peria pendek, jadi untuk melakukan penjimatan saya gunakan dua. Saya bagi dua. Ini 3 biji kan? Kita ada 3 biji. Saya perlukan 3 kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam kalau budak-budak buat kerja apa ni? Pernah ada? Latihan amal ni. Umi. Dah lah. Dah PS dah. Nak cakap pun tak pandai. Budak sekarang punya kertas permainan dia. Ni nanti saya buat macam ni sahabat. Saya gulung macam ni. Sahabat tengok saya gulung macam ni, letak buah dia. Lepas tu kita pinkan. Tadi saya nampak ada 3 biji. 1, 2, 3. Kita main set kita 3 biji. Tapi kadang-kadang kita cuba kita jumpa lagi satu. So jom kita pergi ke ladang kita. Dia datang dengan tangga pendeknya. Tu tangga. Datang ke tujuan. Sahabat, kita nak ni. Aktiviti ni belum siap lagi dah Peluh dah. Dah berpeluh dah. Pukul berapa ni sayang dah? Hujung matahari tak ada. Mungkin tak ada tu, ada tu. Sekejap. Pusing. Kau tak nampak. Saya tak nampak. Saya melawan matahari. Apa? Tapi tangga tu kita ni buat macam ni. Buat nanti saya membuatkan tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belum makan. Sahabat ni kalau pria abang pencin suka jual mahal pun tak apa sahabat ni. Sebab penat pula. Oh, situ dulu. Saya bungkus. Sebab tu kalau umur 60 tahun tu pencin je. Kacamata ke apa, dah itu orang semua disalahkan sayang. Betul tak sayang? Betul. Betul lah. Kalau kacamata saya tak nampak. Kacamata saya gelap. Sahabat ni ambil kesempatan ni sayang. Cepat potong tu sahabat sayang. Aduh.
Dia kalau dipotong ni, kadang-kadang dia boleh berbuah Sebab ini pokok nona sebenarnya. Saya potong kat nona. Ada dia punya kebaikan kalau kita buat macam ni, jadi saya dapat menyelenggara pokok saya ni. Pokok nona ni tak kena bungkus ke tak sayang? Yalah. Ini buah nona ni sahabat. Jarang saya dapat makan sahabat. Sebab kena dengan ni. Saya ambilkan sebelah ni biar saya bungkus. Buah nona saya bungkuskan ni. Dia pakai plastik. Boleh lah, apa yang ada lah. Ini pun buah nona ni banyak binatang makan. Apa yang yang suka makan saya? Kelawar. Tikus. Ada pula kelawar yang tak masak-masak jadi masak jadi tertuduh. Yang buat kerja tikus yang makan kelawar yang disalahkan. Hai Makcik Gambar, saya minta maaf. Masa-masa Makcik Cameron dari kena minta maaf dengan kelawar. Minta maaf kelawar Makcik Cameron tak sengaja dia tersebut nama dia. Tersebut nama dia. Okey sahabat. Penat sahabat Baru dua ada satu lagi sayang. Kita nak tunjukkan. Kenapa sayang? Ini teril lah Tapi dalam buat-buat tu, kalau dia rasa macam daun-daun ni kuning macam ni efektif ni kita kena buang sahabat Kita buang daun-daun kuning ni supaya pokok-pokok ni boleh keluarkan dahan-dahan yang lebih baru. Daun-daun baru. Daun-daun baru, bukan lebih baru sayang. Daun-daun baru Baru lah. Supaya apa sayang? Boleh berbuah. Betul. Supaya ekonomi dia berbuah. Tapi macam tak percaya sahabat tak semua pokok buah-buahan ni yang perlu dipotong. Tapi ada setengahnya pokok tu kena potong dahan dia supaya dia boleh keluarkan dahan baru, lepas tu dia berbuah. Itu setiap satu pokok tu tak sama dengan pokok yang lain. Bukan saja-saja tau sahabat, memang betul Bukan pokok ni kalau saya tak potong ni, dia jarang dia nak. Makcik suka pasal dia kemas sikit. Kalau tidak dia macam serabut. Betul. Betul. Apa yang serabut? Bapak tengok sabut. Pokok ni. Pokok dia serabut. Tengok pokok macam ni dia tak bersabut. Yelah, sebab saya potong tak nak potong, biarkan dia berserabut, tengok. Saya potong ni supaya apa dia? Dia akan berdaun baru, pucuk baru, berdaun lah. Pucuk baru. Apa markah dia? Markah dia. 1%. Sahabat, saya nak tunjukkan sahabatnya serangan pokok ni. Ni dia, saya tunjukkan sahabatnya. Ini pokok apa? Ini dah masak sayang Belum. Belum. Ada putih tak ada. Ya sahabatnya. Saya tunjukkan sini. Ambil dari sini. Saya ni. Ini dia ada serangan dedalu juga sahabat Di mata saya ni ada cahaya. Saya ambil je dahan dia yang kena dedalu saya tunjukkan. Pokok ni merana tu sahabatnya sebenarnya. Banyak pokok saya ni merana. Ini serangan dedalu bila dia serap darah dia ni. Dia serap sahabat ni. Pokok tu merengkik. Yang ini dedalu ataupun orang Jawa kata templading ni. Ini musuh tanaman ni. Kalau dibiarkan pokok boleh mati. Satu pokok boleh mati. Saya ambil kesempatan saya untuk dahan-dahan yang tidak berguna. Sebab tu kalau umur 60 tahun tu pension je.
kacamata ke apa. Dah. Cuba semua disalahkan sayang. Betul tak sayang? Betul. Betul lah. Kalau kacamata saya tak nampak. Kacamata saya gelap. Nanti sahabat ni ambil kesempatan ni sayang. Dia potong tu sahabat sayang. Aduh. Dia kalau dipotong ni kadang-kadang dia boleh berbuah sayang. Sebab ini pokok nona sayang. Saya potong kat sini. Nanti dia punya kebaikan kalau kita buat macam ni dari saya dapat menyelenggara pokok saya. Pokok nona ni tak kena bungkus ke tak sayang? Yalah. Ini buah nona ni sahabat. Jarang saya dapat makan sahabat. Sebab kena dengan ni je. Saya ambilkan ke sana biar saya bungkus. Buah nona saya bungkuskan ni ke pakai plastik? Boleh lah. Apa yang ada lah. Ini pun buah nona ni banyak binatang makan. Apa yang dia yang suka makan saya? Kelawar. Tikus. Ada pula kelawar yang tak masak-masak jadi masak jadi tertuduh. Yang buat kerja tikus yang makan kelawar yang disalahkan. Hai Makcik Gamber, dia minta maaf. Masa-masa Makcik Gamber ni dia kena minta maaf dengan kelawar. Minta maaf kelawar Makcik Gamber tak sengaja dia Tersebut nama dia. Tersebut nama dia. Okey sahabat. Penat sahabat Baru dua ada satu lagi sayang. Kita nak tunjukkan. Kenapa sayang? Ini trail lah Tapi dalam buat-buat tu kalau dia rasa macam daun-daun ni kuning macam ni sayang, efektif itu kena buang sahabat Kita buang daun-daun kuning ni supaya pokok-pokok ni boleh keluarkan dahan-dahan yang lebih Baru. Daun-daun baru. Daun-daun baru bukan lebih baru kan. Daun-daun baru. Daun baru lah. Supaya apa kan? Boleh berbuah. Betul. Supaya ekonomi kan. Tapi macam tak percaya sahabat tak semua pokok buah-buahan ni yang perlu dipotong. Tapi ada setengahnya pokok tu kena potong dahan dia supaya dia boleh keluarkan dahan baru lepas tu dia berbuah. Itu setiap satu pokok tu tak sama dengan pokok yang lain. Bukan saja-saja tau sahabat, memang betul Bukan pokok ni kalau saya tak potong ni, dia jarang dia nak. Makcik suka pasal dia kemas sikit. Kalau tidak dia macam serabut. Betul. Betul. Apa yang serabut? Otak ni sabut. Pokok kan ni. Pokok tu serabut. Tengok pokok macam ni dia tak bersabut. Yelah. Siapa yang suruh potong tak nak potong, biarkan dia berserabut. Tengok. Saya potong ni supaya apa dia? Ulang lagi. Dia akan berdaun baru, pucuk baru, berdaun lah. Pucuk baru. Berapa markah ni kan? Markah penuh. 100%. Sahabat, saya nak tunjukkan sahabatnya serangan pokok ni. Ni dia, saya tunjukkan sahabatnya. Ini pokok apa? Ini dah masak sayang Belum. Belum. Ada ada putih tak ada. Ya sahabat saya tunjukkan sini. Ambil dari sini. Saya ni. Ini dia ada serangan dedalu juga sahabat Mata saya ni ada saya cahaya. ambil je dahan dia yang kira dedalu tu saya tunjukkan. Pokok ni merana tu sahabat sebenarnya. Banyak pokok saya ni merana. Ini serangan dedalu bila dia serap darah dia ni, dia serap sahabat ni. Pokok tu merengkik. Yang ini dedalu ataupun orang Jawa kata templading ni. Ini musuh tanaman ni. Kalau dibiarkan pokok boleh mati. Satu pokok boleh mati. Sambil kesempatan saya itu ada yang tidak berguna.
Angin. Oh, angin sepoi-sepoi bahasa. Menghilangkan kerimasan. Sambung sahabatnya. Cara kebetulan musim ni musim hujan dan musim itu, buah-buah pun dah mula masak. Ya, tapi kadang takut kita tak dapat berhasil sebabnya kita bersyukur ya, tak nak datang fitnah. Kadang binatang ni al-maklum lah kan. Dia tak sekolah. Dia tak tahu hukum hakam. Dia tak tahu hukum hakam. Habis orang punya buah pun dia ambil dia. Apa tu tak? Macam ni saya sediakan macam ni sahabat. Saya tebuk bawah dia supaya ada angin-angin, ataupun yang kedua apa sayang? Dia ada udara. Apa sayang? Saya nak cakap apa? Tak, masa ni ini kan kat atas tu biasa tikus tinggal tau kat atas bumbung tu. Dia ngendap tau. Alamak, dia kata makanan aku dah orang sampul, tak boleh lah aku makan. Oh, dia cakap macam tu Ayang dengar Dengar. Kata sayang bagi tahu. Tapi ayang boleh lah cakap dengan dia baik semula. Bagilah kita peluang juga. Kita pun nak merasa juga. Biasa macam tu sahabat bukan kita tak bagi dia makan, tapi sekali kita pun nak juga. So okey, yang ni kita nak buat sampul juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tangga yang kecil, tangga kecil ni. Ini tangga saya besar. Ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sahabatnya kalau nak menyampul buah-buahan ke sayuran tu, dia elok daripada mula sayang. Kecil-kecil macam ni. Jangan dah besar. Kadang bila dah besar tu kadang tak sempat pun nak nyampul. Dah binatang dah sikit dulu. Allahumma salli ala sayyidina. So, yang ini nak sambut tak sayang? Apa tu? Tak payah lah. Tak payah sahabatnya. So, ini hari cuaca agak sedikit Mendung. Mendung, remuk cuaca macam tu. Walaupun sedikit hangat tapi cuacanya menyenangkan. So selesai sudah kerja-kerja untuk part yang kebun bandar ni. Kita nak kemaskan buah yang kita dah Potong belah. potong tadi. Kita nak kemaskan buah Nangka. Jom kita ke sana. Ada lagi jangkut tangga, nak buat apa pula lah tu. Kan ada je kerja-kerja yang tertinggal kan. Itulah kalau bercuti kan lupa semua kerja. Ingat apa ni? Ingat dah selesai. Tu punya ada lagi. So kalau kita tak berdua macam ni, takut juga saya buat sorang-sorang macam ni. Kerja jenis manjat-manjat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saya nak potong yang bawah ni saya dah potong, tapi yang bahagian atas saya belum sempat lagi. Inilah. Yang pelik ni tu kan. Gunting yang digunakan tu gunting dapur saya. Itu gunting yang kita punya tu dah merajuk lah sayang. Dia tak apa entah. Jadi saya pakai ni je. Dan gunting seberguna. Gunting dapur. Itulah pemotong ayam, tu pemotong ikan. Ini sahabatnya. Dengan harapan lepas ni dia berbuah. Allah mungkin. Baik. Sahabat kalau kita tengok pucuk dia sayang, pucuk ni dah mula pucuk muda. Kita tak nak terlalu tinggi. Jadi saya potong.
Sampah yang saya buat ni siapa nak sapu mak? Kamera ke saya? Siapa buat? Habis kalau saya menyapu, siapa nak ambil kamera gambar? Ya sahabat, tapi bagian luar ni biasa kalau bikin yang buat. Kita pendekkan bang. Bang, tu lagi tu bukan Kan? Atas tu. Tu. Kata nak rendang. Ini dah pendek dah. Ya. Macam ni cukup. Oh. Tak boleh terlalu pendek lagi nanti. Macam ni cukup lah. Jangan dia. Kita jaga. Kita macam ni. Kita kurangkan dia punya dahan dia. Jadi kita ranting ni kita kurangkan. Macam tu. Supaya dia Rendang. kita buah. Ngamuk pula. Ngamuk ni. Besok pun berbuah. Tanpa jumpa buah dia, angkat tangan dulu. Apa tu kayu? Oh, nak buat tu. Yang ni tutup hati. Sebab tu perlunya ada tongkat ni. Okey. Siap sudah. Dapat. Dah beli. So, Ni kereta macam ni. bukan senang ya sahabat, nak senang, bukan susah nak susah. Jadi kena buat benda-benda macam ni untuk mendapatkan hasil yang Pak Din. memuaskan. Yang siapa ni Pak Din? Yang macam ni, kerja macam ni kita tak bagi pada Pak Din. Kita dia Pak Din nantikan. Yeah. Ya cu. Berapa tahun tu Pak Din? Sekolah kan? Belum, dia nak masuk situ. Masuk pasti. Emas ini ya? Emas ni biar dia cepat buah. Besok dia terus buah. Peranjat dia. Ha ni. Ini sahabat ni, ini yang kena matahari. Bila kena matahari dia nak hidup. Dia nak buah. Kalau tak kena matahari dia tak nak buah. Subuh pakai baju macam mana sekalipun Pak Din, dia tak nak buah. Dia hendaknya matahari. Kalau tak kaki baja gitu tak boleh. Tak mau, dalam-dalam dia tak mau. Itu saya keluarkan. Sebab tu saya tunggu-tunggukan dia manjat ni. Kita cantik tu buatnya. Itulah. Seragam. Aku nak le lalapan dia, aku suka dengan ni. Dia rotok langu-langu no kuih. Mangan iwak iwak gereh no. Karo ki dikosak no. Wah. Rasa kampung. Enak banget. Kampung. Okey sahabat yang kita tengok. Itu dia saya kongsikan. Yang terkini pisang kita. Dah duduk macam ini sahabat. Geram tak? Sahabat, jangan lupa. Nanti pokok dia. Tapi kalau dah pokok ni dah naik, nanti saya ingat yang itu kita tunjukkan lagi sayang. Yang ni. Ni sahabat saya dia sana dan sahabat. Yang ni tak sana. Yang ni dia tersembunyi. Itu dia. Dia tersembunyi. Jadi tersembunyi. Jadi dia selamat sikit sahabat daripada apa sayang. Selamat daripada apa? Semua ini nak dibuang Potong tu. Tapi biarkan dulu sayang. Dia lindung ni dulu. Pisang. Okey sahabat. Kita sambung kita yang di sana. Okey, jom.
Dia punya tanam, suruh petik. Dia yang tanam, tapi suruh Tadi saya petik cakap dia macam tak tu. nak. Dia sebab ini dia boleh cakap tu, dia terus dia berubah. Padahal Indianya tak ada kat sini. Kat mana tu? Kat mana balik? Jam 14. Eh. Ya Allah Kak, cantik. Dia kat tanah lapang gitu kan. Bukan tepi macam ini juga. Tapi dapat matahari gitu dia. Dapat matahari. Buahnya ya Allah banyak. Berapa kali kita manen? Kali tu kat sini. Kenapa dia tak makan ke? Kali tu dulu kat sini. Dia makan sikit cuma 2 sos. Oh. Alah kalau dah aku lihat tanah ni lombok ni kan. Si lorong tu. Saya sama rumah. Makan aja, ambil kalau saya tak ada, akak tak ada petik aja. Tapi aku kan Satu tapoi Kak. Ini dapat 700 gram. Petik ada di depan tu. Dia hampir sekilo. Nanti kalau habis aku minta. Allah Akbar. Dia bocor ke orang tak kurang ini sih. Dia bocor balik. Kayak hutan tadi, baliknya hutan. Nak libur ya? Ah. Okey. Makcik Kamila nak kemaskan nangka. Nangka. Sebelum tu kita minum dulu. Tak usah. Minum kopi ais. Bismillah. Sekali. Nangka. Okey. Sambung buat lagi kita. Nak pisau saja. Kita buat pisau. Pun sedap. Nangka ni banyak rosak lah. Ada air ni bang? Ada air ni? Ada air ni? Ini bebas lagi. Alamak. Lepas tu, PS dengan membebel. Betul? PS dengan membebel, dia kena menyampaikan sekali.
Ya, ada. Ada sahabat. Pakcik kamera buat apa sayang? Ni makan nangka. Nangka manis. Itulah sahabat. Nak hujan. Nak hujan you. Hujan jadi bekerja-kerja sayang. Ni air, naik. Kopi air. Tak apa nanti. Yang apa ni masukkan dia ais dia biar dia mencair dia punya apa sayang? Ada ais. Ni. Sahabat, pakcik kamera buat kerja-kerja. Kerja-kerja apa sayang nama ni? Mengemas. Kerja mengemas sini. Bukan. Dia ada bonyok. Dia berbonyok sebab kita tengok pakcik kamera buat apa tu. Okey, pakcik kamera. Apa rasa Jim? Manis. Manis. Manis sangat. Ada gila. Manis gila. Oh, itu sahabat. Itu menunjukkan betapa manis yang teramat sangat. Sayang, tangan abang tangan abang kosong. Kosong pula. Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sahabat. Manis sahabat. Tapi saya tak nak gila. Dia menunjukkan dia manis tu. Manis sangat. Jadi kita dah rebus. Tak biji ni rebus. Pakcik kamera mengemaskan nangka. Abang bikin crispy. Temankan abang. Tangan saya kosong. Kerja-kerja tak selesai lagi sahabat. Dah nak hujan. Saya kena buat kerja awal. Cepat sikit sayang. Sebab nak hujan. Kau tak ada batu dia. Yang mana ada batu? Kopi. Best. Dia tak manis juga. Jemput sahabat minum. Wow, seger. Enak. Sahabat nak kenal, kita belajar sambil kita belajar tentang nangka. Nangka ni orang Jawa sebut nongko ataupun nongko lah nongko lah orang Jawa cakap jackfruit. Tapi ni nangka apa ni nangka ni ya ada Nasi arah tak apa. dia apa Nangka dek. RM18 ya. Ya. Padin. Nanti lah. Kau yang teng jaluk Padin ya. Betul ni kau. Ini sahabat. Ini lawan Padin nanti bagi tadi tu. Aku lupa. Ini orang Jawa sebut apa ni beton. Beton biji nangka. Kalau nangka ni nongko. Kalau yang muda disebut tewel ataupun gori. Lagi satu. Kalau yang biji nangka yang kecil-kecil itu babal. Nangka kecil. Babal. Apa sebut biji nangka? Apa ya? Nangka muda yang putih nangka yang boleh buat sayur. Bukan tak boleh buat sayur, dia boleh buat ubat tu ataupun buat rujaan tu babal. Bukan bebal tau. Babal bukan bebal. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin ada yang lebih pandai, kena buka kitab. Mana apa ada masing-masing. Ya. Yang ini jerami. Ini boleh dimakan sahabat ya. Yang ini boleh dimakan, ditumis pun sedap. Yang kulitnya dengan ni pun buat mandai pun boleh. Nyaman buat mandai. Nyaman. Mengulahnya pun senang. Mengulahnya pun senang. Mengulah je, kita buang dia punya kulit landak dia tu. Lepas itu kita garamkan. Apa kita ingat? Kita garamkan. Kalau nak bubuh air beras pun boleh, tak nak bubuh pun boleh.
tambahkan sedikit air. Dalam seminggu ke 2 minggu dah boleh. Kata orang bisa diulah ni. Bisa diulah boleh dimakan. Dimasak sedap. Nyaman Sedap lagi digoreng. cempedak. Tapi sedap lagi cempedak lah. Tapi sebab cempedak pun harga dia sedap. Tak mahu tu bilik. Tak mampu milik. Ini yang nangka ni kita makan gitu boleh. Kita Jemput buat jemput boleh, buat apa lagi saya? Buat bubur. Buat apa-apalah. Buat manisan, keripik nangka. Kita pun tak buat, tak ada siapa nak makan. Banyak ni yang banyak yang apa tu? Yang apa tu dia lodoh sebab terkena kat simen. Tu. Kalau kita ulah dulu awal-awal tak kena tapi tak manis. Kalau kita kopi terus dia tak belum Tak masak manis. banyak. Tak manis. Setiap nak minta Pak Din betulkan itu. Daun pintu. Daun pintu adik punya duduk sekarang. Okey, sahabat. Kita sambung. Video saya tak Duduk tak lagi. Duduk. Nanti saya sambung. Okey, kita dah siap semua. Kita kemaskan nangka ni. Ni hasil dan sebenarnya dia banyak. Tadi ada sahabat datang, dia rezeki dia. Rezeki kongsi bersama. Lada ni pun kita bagi-bagi juga. Kongsi bersama. Biji ni buat apa sayang tu? Ni biji. Dia kita kemaskan. Kita nak rebus sedap. Itu namanya beton. Beton ni. Kalau durian, kalau yang tak ada nama tu kita sebut brown beton. Dia nak lawankan dengan black tone. Itu yang jerami tu nak buat apa sayang? Jerami ni kelas ni dia tak berapa elok sangat. Kita buang je lah. Kita Banyak tak elok. nak buat baju kompos. Ini macam ni. Kita Kita tengok baju yang nak buat baju kompos ni. Macam tu sahabatnya kita racik-racik tu kita jadikan dia baju kompos sahabat. Okey sahabat. So okey. Ya. Okey. Okey sahabat. Video kita berakhir di sini. So kita jumpa di lain kesempatan. Jadi terima kasih sahabat semua atas sokongannya dan maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dapat jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. So jangan lupa lestarikan alam kita, kebun bandar kita dengan tanaman yang bermanfaat dan juga dengan tanaman-tanaman ini semua hasil daripada kebun bandar apabila kita dan kebun bandar. So jumpa lagi. Assalamualaikum dan